ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada hari raya kelihatan makan roti kering sahaja, lalu orang sapa dia. Waktu tu dia presiden umat Islam, Perdana Menteri. Ketika itu dia Perdana Menteri, dia hanya makan roti kering saja pada pagi raya. Lalu orang tanya dia, ya Amirul Mukminin, gelaran Perdana Menteri ketika itu. Hari ini Datuk Seri kan, tu sebagainya zaman hari inilah. Zaman tu Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, akhubzun yabis fi'in, apakah kamu hanya mencicah roti kering pada hari raya? Lalu berkata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya hari raya itu bagi orang yang yakin puasa dan ibadatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah hari raya bagi dia. Siapa kita untuk memastikan dan begitu yakin Allah terima semua Quran yang kamu baca? Siapa kamu sehingga kamu begitu yakin Allah terima semua puasa Ramadan yang kamu puasakan? Siapa kamu begitu yakin pada pagi raya Allah terima semua sedekah yang kamu buat sepanjang Ramadan? Maka itulah jawapan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan jawapan yang pendek itu menginsafkan orang dan umat Islam yang ada di sekeliling Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam. Semoga Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.